Hadirin mukminin sekalian, bila kita baca kisah ni juga, kita tahu bahawasanya kemenangan Islam boleh berlaku, dan seseorang jangan kena yakin bahawasanya tidak mustahil dengan dia sebagai individu berkorban membolehkan Islam keseluruhannya menang, seperti mana yang dilakukan oleh budak ni. Kemudian tuan-tuan, satu hakikat yang kita kena terima dalam suratul Ukhdud, apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, dalam suratul Buruj, apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, Tuhan cerita, dan hadis ni pun cerita mati saja pengakhiran. Tak ada dalam cerita ni budak ni balik, raja ni tumbang, lepas pada tu raja ni, tak ada cerita ni. Tak ada. Ceritanya geng baik mati. Untuk beritahu pada kita, bukan semua dakwah Islam itu mesti berakhir dengan umpunya dakwah itu mengecapi kemenangan di dunia, tetapi habuannya di akhirat sudah tentu. Budak ni tak dapat melihat pun orang ramai beriman, pasal orang panah-panah mati dia, tetapi hakikatnya kesan dakwah itu berkesinambungan selepas daripada itu. Demikianlah juga kita. Kadang-kadang orang-orang yang membawa dakwah telah pun mati meninggalkan kita. Kita yang mengecapi nikmat dakwah mereka sehingga hari ini. Apa yang dilakukan oleh Umayyah dan keluarga Yasir, mereka tak dapat melihat kemenangan Nabi. Umayyah yang diheret, yang dikoyak kakinya kiri dan kanan, disentap oleh unta sehingga terbelah kemaluannya, disula kemaluannya oleh kaum Quraisy, mati dia di Mekah. Dan Yasir yang dibunuh, Nabi tak boleh buat apa kepada mereka. Nabi hanya kata, sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai kaum keluarga Yasir, sesungguhnya balasan untuk kamu ialah syurga. Tak boleh Nabi buat apa-apa. Mereka telah mati, pergi mendahului seluruh sahabat. Mereka tak tahu, tak pernah berlaku, tidak berlaku pada zaman mereka. Tak sempat mereka mengetahui apa itu hijrah, apa itu kemenangan di peringkat Madinah, apa itu kemenangan Islam. Mereka tak tahu. Mereka telah memberikan pengorbanan yang awal. Tetapi bukan syarat untuk seseorang mendapat syurga mesti dia mengetahui tentang kemenangan atas dunia. Bukan syarat. Perjuangan ini bukan untuk kita tahu menang, tapi perjuangan itu untuk kita tahu kita betul dari segi pendiriannya, kita betul dari segi akidahnya, kita betul dari segi prinsipnya. Menang ataupun kalah itu urusan Allah Jalla wa'ala. Semua orang disuruh untuk menegakkan Islam, memperkatakan Islam yang sebenar, bercakap benar tentang agama tanpa mengira di hadapan siapapun, dan kemudian itu urusan kemenangan di tangan Allah Jalla wa'ala. Mungkin sebahagian besar daripada itu tak dapat pun kita ketahui. Mungkin 20 tahun lagi kita akan dapat melihat Islam yang hilang gemilang akan dapat ditegakkan ataupun diwujudkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemenangan yang dikecapi oleh generasi kemudian adalah hasil perjuangan daripada generasi awal. Dan generasi awal itu bukan kerana supaya disebut kerana mereka berjuang, tetapi kita berjuang semoga ada habuan kita di akhirat kelak. Itu saja. Membaca sirah yang sebegini memberikan makna dan semangat tentang perjuangan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Kalau budak yang seperti ini dapat melakukan kerja yang besar, adakah kita yang lebih daripada budak ni? Adakah kita yang diberi keselesaan oleh Allah Ta'ala ini tidak dapat melakukan merubah masyarakat?